Hai semua, hari ini kita nak kenal lebih dekat tentang MBK atau murid berkeperluan khas. Jom kita faham siapa mereka, apa keperluan mereka dan kenapa mereka juga berhak mendapat peluang pendidikan yang sama seperti orang lain. Apa itu MBK? MBK adalah murid berkeperluan khas atau MBK ialah murid yang mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. Mereka mungkin menghadapi cabaran dari segi fizikal, intelek, emosi, tingkah laku atau deria seperti penglihatan dan pendengaran. Walaupun berbeza, MBK tetap mempunyai potensi, bakat dan kebolehan yang boleh dikembangkan dengan bimbingan yang sesuai. Pernah tak anda terfikir macam mana satu alat yang nampak simple macam video kat telefon kita tu sebenarnya boleh jadi kunci untuk membuka minda pelajar berkeperluan khas? Hari ni kita akan kupas macam mana teknologi visual ni tengah mengubah cara kita mendidik dengan cara yang sangat-sangat drastik. Cuba bayangkan nak terangkan proses fotosintesis ataupun kitaran air tapi guna perkataan je. Bagi pelajar yang lebih cenderung berfikir secara visual, ini satu cabaran yang memang besar. Video ni, dia pecahkan dinding kabus tadi dengan cara yang sangat bijak. Dia boleh tunjuk macam mana sesuatu tu berfungsi dengan demonstrasi visual yang jelas. Dia boleh bawa situasi dunia sebenar masuk ke dalam kelas. Dan paling penting, dia boleh pecahkan proses yang rumit tu kepada langkah-langkah kecil yang senang nak ikut. Seterusnya, saya akan terangkan kesan animasi terhadap MBK. Pertama, animasi dapat meningkatkan kefahaman mereka melalui visual bergerak. Kedua, animasi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Akhir sekali, animasi dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri mereka.